Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, satu pagi. Hari ni aku turun lagi. Ni main di pantai je lah. Main surfkas. Okey, sekarang jam 10.57 tu. Sengaja aku turun lambat sikit hari ni. Saat air tengah pasang. Mana tahu ada monster-monster yang main tepi-tepi ni. Tajuk monster-monster. Okey geng, hari ni aku bawa anak aku ni. Bini aku pun masih ada di rumah. Belum datang lagi, nanti baru orang datang. Okey, aku tengah nak set up pancing aku. Okey, lepas tu terus kita mancing. Okey, kepada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang dah lama dalam channel aku, yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih. Semoga murah rezeki korang dan dipanjangkan umur. Okey, jom. Umpan aku guna hari ni geng, umpan mati je. Ada udang sikit, sotong sikit. Okay, aku cuba udang dulu. Udang pasar je geng. Popok kulit ya. Kalau aku pasang gini je. Okey. Okey. Kita buat lontaran pertama geng. Okey. Mana tahu yang ada berminat dengan setup pancing aku ni. Ni aku guna Aji King Atom Surf. Ayak tengah ni pasang. 15 kaki. Lepas tu reel aku guna pen geng. Pen Spin Fisher size 5500. Mainline My Spider 30 lb. Perambut aku guna perambut biasa je. Hai. Perambut biasa 50 lb. Alamak, terlupa geng. Sekejap geng eh. Jangan lupa, kalau aku main pantai ni aku pakai lagi. Okey. Atau ada monster-monster datang tepi. Okey. Kita buat lontaran pertama lagi. Pasal aku buat teknik gantung. Jauh lagi ayak ni. Dia baru start nak pasang. Pasal kita rendah sikit ayak. Bagi ke pintu. Okay geng, teknik pertama ni aku guna teknik gantung. Okay, kita biar satu ladung je contoh. Dia bergantung ya. Macam ni. Goyang sikit. Kita gantung. Umpan je. Okey. Lepas tu ni kita biar. Kita tarik lah. Jauh lagi ayak tu pasang ni. Pasal kita buat teknik gantung. Biar reda ayak sikit. Okay. Jangan lupa kalau pancing pantai ni, kita check kita punya drag. Bakalan je. Ui, mantap lah. Kita makan dulu geng. Rumah dekat ya. Dia masak dia jalan kaki di sini. Okey geng, kita makan dulu.
Jom, jemput makan. Makan di pantai, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada daging masak hitam, ikan goreng, sayur. Strike. Tak ada strike. Lambat. Kita makan. Apa ikan? Ya ada tu. Ui, dia dapat kerong-kerong, geng. Besar, geng. Okay. Bukan sotong ya. Mau ambil kah? Ya, aku dari tadi belum ada strike, geng. Dia sekali umpan je ada strike dah. Pancing kecil pula kena makan, geng. Pancing besar tak ada kena makan. Gitulah rezeki kan. Okey. Nah, kau pegang lain lah. Kalau ada, dia macam tadi ke? Dia pandai ya. Pasir terus pancing aku. Belum. Oh, ada. Ada lagi oh. Gila lah. Champion anak aku ni. Dapat lagi dia, geng. Kirung-kirung yang kedua, geng. Habis dah umpan. Bawa balik ke ni? Lagi mah, ada lagi nanti. Pegang lah, Pak. Dia pegang. Pegang lah. Ya. Dia rasa ni. Strike lagi, geng. Ikan. Macam magic dia. Oh, ada geng. Besar, geng. Kenapa tu? Udah, kerong-kerong lagi. Mak kerong-kerong, geng. Mak kerong-kerong, geng. Makin besar ikan dia, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini best. Kalau mancing pantai ni kena bawa juga set kecil. Jadi kalau ikan besar tak ada makan, kita target yang kecil. Sambil tunggu yang besar-besar. Nah, dek. Pegang tu. Pegang. Masih mau pegang? Nah. Sini depan sikit. Okay, geng. Ayak makin naik pasang. Ikan pun tengah galak makan. Tengah gasak tengah aktif. Tapi yang pasang ni macam tarikan ni. Kita apa? Kita tunggu je. Macam nak bersilat dah, geng. Tarikan. Silat kirong-kirong besar lagi. Dia pakai set UL. Itu dia ikan dia. Oi, lagi dia strike, geng. Dah berapa ekor dah, geng. Aku yang tak ada strike, geng. Betul dia tarik kuat. Nah, Kuat. Belingkung lah. sini. Belingkung, Ana. Belingkung dia. Nah, belingkung dia, nah. Macam belingkung. Strike lagi dia, geng. Siap nyanyi-nyanyi lagi dia. Tengok. Ikan yang keberapa sudah ni, dek? Ikan yang keberapa sudah ni? 5. 5. Oi.
Kita bawah kecil. Ini kepiau besar lah ni. Dia senang, dia tak lucut. Okay. Ada. Habis umpan kali tu. Kita cek ni. Lambat aku sentak. Anak aku laju dia sentak ni. Macam ada strike ikan ni. Baru sekok, geng. Aku tukar mata kail, baru kena lagi. Jenuh. Ui, ada patuk oh. Strike lagi, geng. Campen, dia pegang baru ada ikan tu. Ikan tu mau dia je, geng. Aku dengan mak dia pegang, tak ada pun strike. Ikan tu nak dengan dia je. Alah, kecilnya. Makin kecil sudah. Makin kecil. Tak payahlah kan? Kecil kan? Kesian dia. Alah, macam orang dia juga nak kecilnya. Tak lepas. Lepaslah. Mau. Ubah, mau juga lah. Simpan juga lah. Kita masaklah dia sekali. Okey. Aku pun pakai sotong lah. Okey, geng. Share sikit. Kita nak pasang sotong. Okey, macam tu je. Itu teknik aku lah. Okey. Ada sudah tu? Ada?
Ai. Adakah? Alah, nak kena sintak kali. Ada wah. Ada lagi. Besar juga, geng. Yang keberapa sudah ni? Ketujuh. Gila, geng. Barulah ikan besar. Oh, ni kali besar. Sioknya. Allah. Yang keberapa sudah ni? Allah. Besar, geng. Ini goreng pun sedap, geng. Anak kawan ayah dia dapat kalau anak dia yang Tambirang juga kau ni. Kau mau tayang sama kawan ayah kah? Besar, geng. Ini goreng pun sedap, geng. Strike. Adik, sini. Nah, mau tarik. Mau? Besar loh. Panas ya. Besar, geng. Makin besar, geng. Besar kira-kira, geng. Syukur alhamdulillah. Aku pakai umpan besar ah. Mamak dia, geng. Nah. Oi. Nah, Dek. Selesai sudah? sudah. Alah, pucut kah? Besar kali ini, geng. Kenapa lah ni? Besar tu. Besar, geng. Sama macam ayah punya. Oh. 12. Di belakang, jaga pelan-pelan. Di belakang. Tu jaga tu, tengok tu, tengok dekat kaki kau. Okey. Kau mau pakai umpan besar, Bu? Kulut. Besar umpan aku tadi tu. Sok tarik dia. Kau dah dengar bunyi reel tu sih. Masih tak lepas. Nah, adalah kau dia sudah makan. Habis umpan tu, Bu. Habis. Umpan yang terakhir, geng. Ikan dia padu. Habis sudah. Okeylah. Itu je setakat ni rezeki. Tu besar. 2 ekor besar, geng. Syukur. Okey lagi yang aku nak balik dah. Tengok ayak ombak pun dah padu dah. Dah berapa lapis dah ombak. Syukur alhamdulillah lagi. Hasil lah ini dia ada. Kerong-kerong je, geng. Alhamdulillah. Hitam daripada tak ada. Dan ni besar. 10 jari. Yang aku dapat 2 ekor ya. Yang lain semua anak aku yang dapat. Ini dekat sampai si pujoin kita pun macam belum ada strike. Okey lagi. Jumpa di video akan datang. Okey lah. Ciao. Assalamualaikum. Ciao.